Yang paling best sekali bagi Fatin adalah bila kita dapat masuk dalam group support Telegram channel diorang. Dan korang akan dapat of course lah networking. Ada networking, senang lah korang nak tahu projek-projek apa yang tengah jalan. So benda tu bagi Fatin sangat-sangat lah useful. Bila kita nak masuk bidang oil and gas ni kan, mesti orang cakap senang lah kau ada kabel. Tapi sebenarnya kabel yang dimaksudkan tu adalah Hai, Assalamualaikum korang. Nama saya Fatin Nazria. Saya berumur 24 tahun. Saya merupakan graduan daripada Universiti Sains Malaysia dan memegang ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan sumber mineral. Sebab saya masuk pun sebab feedback orang. So saya nak bagi feedback ke orang supaya orang lain pun join juga. First thing first, of course lah korang akan diberikan pendarahan tentang industri oil and gas ni. Sebab ramai yang tak tahu oil and gas ni apa, macam mana, apa yang dia buat. Ada orang kan cuma minat, cuma dia tak tahu apa sebenarnya dalam industri oil and gas ni kan. Dan dia akan support korang and bagi korang guide supaya korang boleh masuk industri oil and gas ni dengan cara yang betul, dengan cara yang paling terbaik sekali. Sebenarnya ada satu fun fact lah bagi Fatin sendiri bila Fatin join bengkel ni. Sebab barulah Fatin tahu bila kita nak masuk bidang oil and gas ni kan, mesti orang cakap senang lah kau ada kabel. Tapi sebenarnya kabel yang dimaksudkan tu bukanlah kabel assembly pun, bukan kabel kawan pun, tapi sebenarnya adalah networking. Okay, and then dia akan ajar korang untuk cari kerja based on korang punya qualification and skill korang. And yang bestnya dia akan bagi kita satu case study tau. Okay, macam Ahmad, seorang pelajar diploma, dia ada sijil ni macam mana dia nak masuk dalam bidang ni. Dia akan bagi korang beberapa case study. And sometimes case study tu pun melibatkan diri kita juga. So kita dah tahu dah, kita dah nampak situation tu macam mana. So benda tu bagi Fatin sangat-sangat lah useful. Bukan itu je, korang akan dapat pendedahan tentang kesalahan yang korang biasa buat time interview. Bukan tu je tau, macam kita nak datang, kita ada kena resume kan. Resume tu pun nanti dia akan ajar juga. Yang paling best sekali bagi Fatin adalah bila kita dapat masuk dalam group support Telegram channel diorang. Sebab apa? Sebab dalam tu ada profesional, orang yang dah lama dalam industri ni lah. Kita panggil senior orang yang sendiri, ada dalam group tu untuk support kita. Kita akan dapat information pasal oil and gas. Sometimes Tuan Fazrul sendiri akan share notebook ke ataupun handbook, job vacancy. And then korang akan dapat of course lah networking. Ada networking, senang lah korang nak tahu projek-projek apa yang tengah jalan. So sebenarnya bagi Fatin banyak lagi informasi yang tak tercakap. So bila korang dah ada idea tu, korang akan slowly move forward untuk masuk dalam bidang ni. So jom sama-sama join bagi kita jaya minat dan gas menggapai dunia jutawan makan gaji.